Terbaik, Pak Nil berjaya buat kutipan kilat sebanyak RM137,000 bantu. Anak Amiza Aznan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pengacara terkenal, Datuk Aznil Nawawi atau lebih dikenali sebagai Pak Nil, berjaya mengumpul sebanyak RM137,127.90. Hasil sumbangan orang ramai bagi membantu kos rawatan anak kepada pelakon Amiza Aznan yang menghidap kanser tulang. Menerusi Instagram, Pak Nil kongsikan jumlah itu berjaya dikumpulkan dalam tempoh lebih 50 jam selepas tabung kilat bantuan Adrian Adam dilancarkan. Menerusi akaun peribadinya, selepas lebih 50 jam tabung kilat Adrian Adam, anak kepada Amiza Aznan, yang diuji dengan kanser tulang, wang terkumpul setakat ini adalah RM137,127.90. Saya akan pindahkan semua wang ini kepada akaun Amiza. Saya tahu wang ini sangat bermakna dan tahu kos rawatan untuk kanser bukan murah. Terima kasih kerana berada dalam kasut saya. Saya tidak minta semua ini. Saya hilang kata-kata.